Okey, selamat datang semua. Kali ni kita nak tengok satu kisah yang memang luar biasa. Macam mana sebuah negara kecil yang berpecah belah boleh bangkit menentang sebuah empayar global yang sangat gagah. Satu perjuangan yang membentuk semula Eropah. Petikan ini dah cukup untuk gambarkan segalanya. Ini memang kisah David lawan Goliath, kan? Di satu pihak, kita ada Empire Spanyol Habsburg, luas, perkasa, kaya. Dan di pihak yang lagi satu, wilayah-wilayah Belanda. Nampak kecil tapi sebenarnya sangat berazam. Jadi, persoalannya sekarang, macam mana satu pemberontakan yang bermula dengan isu agama boleh lahirkan satu kuasa besar dunia? Macam mana sekumpulan yang digelar pengemis bukan sahaja berjaya dapatkan kemerdekaan, tapi siap bina empayar perdagangan mereka sendiri? Jom kita rungkai cerita ni. Okey, segalanya bermula dari sini. Kita bercakap tentang pertembungan antara dua dunia yang sangat-sangat berbeza. Dunia lama, iaitu order feudal yang diwakili oleh Spanyol, dan dunia baru, iaitu kapitalisme yang mula diwakili oleh Belanda. Cuba kita tengok perbandingan kuasa antara dua pihak ni. Sebelah sini, Empire Spanyol. Kuasa besar Eropah masa tu tak perlu cakaplah, jajahan mereka satu dunia, emas dari dunia baru tak putus-putus masuk, dan tentera darat diorang tersius, memang digeruni. Di sebelah lagi, kita ada 17 wilayah Belanda. Mereka ni bukan satu negara yang bersatu padu tau, lebih kepada gabungan wilayah-wilayah feudal, bandar-bandar saudagar yang kaya raya, dan yang penting, sangat berdikari. Jadi, apa punca api pemberontakan ni menyala? Ada 3 faktor utama. Nombor 1, agama. Fahaman Protestan macam Calvinisme ni merebak dengan cepat kat bandar-bandar. Ini dah tentu bertentangan dengan pemerintah Habsburg yang Katolik tegar. Kedua, politik. Wilayah-wilayah ni dah biasa ada kuasa sendiri, ada otonomi. Tapi Raja Philips yang kedua pula nak kawal semua benda dari Madrid. Dan yang ketiga, dan yang paling penting, duit. Philip ni warisi hutang yang bertimbun-timbun, jadi dikenakan cukai yang tinggi gila kat wilayah Belanda yang kaya ni, yang dia anggap macam mesin ATM empire dia. Ceritanya bermula macam ni. Pada tahun 1565, ada sekumpulan bangsawan Belanda pergi jumpa wakil raja, Margaret dari Parma. Diorang hantar petition, minta supaya penganiayaan terhadap orang Protestan dihentikan. Bila Margaret tanya siapa diorang ni, salah seorang penasihat dia dengan sombongnya jawab, "Alah, mereka tu pengemis je." Dan yang menariknya, penghinaan tu diorang tak buang. Diorang ambil dan jadikan lencana kebanggaan. Para pemberontak dengan bangganya panggil diri mereka Guzen atau para pengemis. Ia jadi macam kata semangat untuk bersatu. Dan kumpulannya paling power, pengemis laut, mereka lah yang jadi mimpi neri untuk kapal-kapal Spanyol. Okey, pemberontakan yang baru nak mula ni dibalas dengan tindakan yang sangat-sangat kejam oleh Spanyol, dan orang yang dihantar untuk selesaikan masalah ni seorang jeneral yang tak ada hati perut, Duke Alba. Raja Philip kedua ni memang tak ada kompromi. Lepas je berlaku kemarahan ikonoklastik di mana penganut Protestan rosakkan imej-imej gereja, dia terus hantar Duke Alba. Alba ni pula dia tubuhkan satu mahkamah khas yang digelar Majlis Darah. Beribu-ribu orang dihukum mati, termasuklah bangsawan-bangsawan penting. Tindakan ni bukannya memadamkan api, tapi lagi menyemarakkan penentangan. Dan pemimpin utama diorang, William dari Orange, sempat lari dan mula merancang perang dari luar negara. Sekarang, jom kita tengok bahagian yang paling bijak. Macam mana orang Belanda guna aset terbesar mereka, iaitu air, untuk lawan tentera darat Spanyol yang handal gila ni. Jadi, cuba fikir, macam mana nak kalahkan tentera darat yang kuat bila bilangan askar kita tak ramai? Jawapan diorang memang genius, dan ia gunakan geografi unit negara mereka sendiri. Caranya, tukarkan darat jadi lautan. Dan macam nilah cara ia berfungsi. Mula-mula, diorang akan biarkan tentera Spanyol kepung bandar-bandar kat kawasan tanah rendah. Lepas tu, bila masa dah genting, bam! Diorang akan buka daik dan banjirkan seluruh kawasan tu. Bayangkanlah, tentera Spanyol dengan perisai berat, meriam besar, tiba-tiba terperangkap dalam lumpur dan air. Terus jadi sasaran mudah untuk askar Belanda yang datang dengan bot-bot kecil. Taktik inilah yang selamatkan bandar Alkmaar dan Leiden.
Satu titik perubahan yang sangat besar berlaku pada tahun 1576. Ceritanya, Spanyol dah bankrupt, jadi askar-askar upahan diorang tak dapat gaji dah 2 tahun. Apa jadi? Diorang mengamuk dan pergi menjarah Antwerp, salah satu bandar terkaya di Eropah masa tu. Kekejaman ni dikenali sebagai kemarahan Spanyol. Sangatlah dahsyat sampaikan wilayah-wilayah Katolik yang selama ni setia pada raja pun terus bangkit lawan Spanyol. Kejadian ni membawa kepada satu perjanjian, Penenangan Ghent, di mana hampir semua wilayah bersatu. Tapi perpaduan ni tak lama. Pada tahun 1579, 7 wilayah Protestan di utara buat pakatan tentera dorang sendiri, dipanggil Kesatuan Utrecht. Inilah detik kelahiran sebenar negara Belanda yang merdeka. Okey, masuk fasa ni, arus peperangan dah mula berubah. Empayar Spanyol dah mula rasa penat, dah rasa terbeban dengan komitmen kat tempat lain, manakala pihak Belanda pula, diorang makin cekap, makin inovatif. 3 juta livre, banyak tu. Itulah jumlah hutang yang Philip II warisi kat Belanda sahaja. Masalah duit ni jadi macam barah untuk Spanyol sepanjang perang. Diorang bankrupt beberapa kali sampai tak mampu bayar gaji askar sendiri. Dan masalah Spanyol bukan setakat duit. Diorang ni terlalu banyak berperang kat merata tempat serentak. Kekalahan armada kebal diorang pada 1588, lepas tu terlibat pula dalam perang saudara kat Perancis dan kemudian perang 30 tahun yang besar. Semua ni makan sumber dan fokus diorang dan ini bagi ruang untuk Belanda bernafas dan kuatkan diri. Masa Spanyol tengah makin lemah, Belanda pula makin kuat di bawah pimpinan Maurice dari Orange. Dia ni betul-betul merevolusikan tentera Belanda. Daripada askar upahan yang tak boleh harap, dia tukar jadi satu pasukan profesional yang terlatih. Dia tekankan disiplin, latihan dan taktik yang bijak. Kemenangan dia yang paling terkenal masa tawan Breda dengan sorokkan askar dalam sebuah kapal tongkang. Ini memang gambaran sempurna strategi licik dia. Dan kalau kat laut, penguasaan Belanda memang tak boleh dipertikaikan. 2 pertempuran ni sangat-sangat penting. Dekat Gibraltar pada 1607, armada Belanda musnahkan sepenuhnya skuadron Spanyol yang tengah berlabuh. Lepas tu, pada 1639 di Downs, diorang musnahkan hampir 70 kapal Spanyol yang bawa askar bantuan. Ini dah kira macam potong terus talian hayat Spanyol untuk hantar tentera melalui laut. Jadi, selepas berpuluh-puluh tahun bertempur, berjuang dan berinovasi, perang ni akhirnya sampai ke penghujungnya. Dan hasilnya adalah sesuatu yang tak pernah dilihat sebelum ni di Eropah. Pada tahun 1648, Perjanjian Münster akhirnya ditandatangani. Apa yang penting? Nombor 1, Spanyol secara rasmi iktiraf kemerdekaan Belanda. Selesai. Nombor 2, sempadan baharu ditetapkan yang lebih kurang macam negara Belanda dan Belgium moden. Dan perjanjian ini juga mengesahkan perpecahan agama dengan penganut Protestan berpindah ke utara dan penganut Katolik ke selatan. Jadi, apa poin pentingnya kat sini? Ini bukan sekadar tamatnya satu perang. Ini adalah kelahiran sebuah negara. Republik 7 Wilayah Bersatu Belanda kini dah jadi pemain yang sah di persada Eropah. Dan inilah yang buat Belanda ni sangat revolusioner. Dalam Eropah yang didominasi oleh raja-raja dan bangsawan feudal, Belanda adalah sebuah republik. Kuasa sebenar bukan kat tangan raja, tapi kat tangan para pedagang, jurubank dan kapten kapal dari bandar-bandar macam Amsterdam. Maka, kisah ni tunjukkan kita macam mana keazaman, inovasi dan satu model ekonomi yang baru akhirnya boleh kalahkan kuasa ketenteraan semata-mata. Legasi perang 80 tahun ni bukan setakat kemerdekaan Belanda, tapi ia adalah petanda awal kebangkitan kuasa perdagangan global yang membentuk dunia moden kita. Ini tinggalkan kita dengan satu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan sama-sama. Terima kasih kerana bersama kami.